rasa macam itu bukan salah mereka, salah wanita itu yang keluar pada waktu malam. Ada yang berpendapat bahawa dengan menasihati wanita jangan keluar seorang diri dapat mengelakkan terjadi sebarang jenayah. Kita sebenarnya nak menyalahkan mangsa dan bukan pelaku. Jadi saya setuju dengan apa yang diperkatakan bahawa cadangan-cadangan yang berbentuk dengan berniat melindungi ni adalah saya rasa satu jalan mudah lah untuk mengelakkan kebertanggungjawaban terhadap pelaku tersebut ataupun mana-mana pelaku di luar sana lah. Dan bila kita bercakap tentang melindungi tu bukan hanya kita bukan dengan menyekat pergerakan wanita ataupun menyekat wanita di ruang awam. Macam saya cakap tadi, langkah-langkah yang protektif ni ada limitasinya. Kenapa? Ia akan lagi menghadkan pergerakan wanita dan juga potensi wanita. Contoh, macam mana dia boleh efek potensi wanita sebagai contoh bila di kampus contohnya. Mungkin wanita lebih takut untuk keluar ke library pada waktu malam atas sebab keselamatan. Dan kita pun sendiri menasihati wanita, oh tak payahlah keluar, bahaya. Tapi ini hanya meletakkan tanggungjawab itu kepada pelaku. Jadi pelaku pun rasa macam itu bukan salah mereka, salah wanita itu yang keluar pada waktu malam.